tayar lori tersebut telah tercabut. Baru-baru ni kita nampak ada banyak kes di mana lori pecah tayar lah, tayar tercabut lah sehingga membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Adakah kes-kes macam ni dalam mahkamah? Memangnya ada, dan saya ingin mengulas berdasarkan kepada satu kes iaitu yang dikenali sebagai Chong Minga melawan Syarikat Beruntun Sdn Bhd 1989 3MJ 112. Berlaku kemalangan di mana semasa pemandu lori membawa lori, tayar lori tersebut telah tercabut. Isteri iaitu plaintiff kepada mangsa ini telah membuat tuntutan kepada majikan suami dia. Alasan yang digunakan oleh defendant adalah pemeriksaan telah dilakukan secara berkala. Aksiden itu adalah tidak boleh dielakkan. Saksi memberi keterangan bahawa sekiranya terdapat kerosakan, barulah part lori tersebut diganti. Dan bukannya diganti secara berkala. Jadi mahkamah mendapati dalam kes ini sememangnya berlaku kecuaian ke atas syarikat defendant. Dan mahkamah telah membenarkan tuntutan plaintiff. Mahkamah memberikan pampasan lebih kurang sebanyak RM50,000 kepada plaintiff. RM50,000 je bang, sikitnya. RM50,000 tu kira banyak lah. Itu tahun 1989. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila like, follow, komen dan share dan beritahu kami apakah topik yang anda ingin kami kupas dalam video seterusnya.